takut dak jetak. Apa? Sebab bukan kehendak malaikat. Kalau kehendak malaikat, orang yang bawa kerja agama senang belaka. Nampak? Orang berdakwah pakai posisi. Tok guru, nampak? Viper tu, GTS. Faham? Tapi Tuhan beri kepada orang zalim, orang jahat, jadi senang. Nampak? Nak khabar dunia ini adalah mata'ul ghurur. Tu cerita dia. Nah, dunia ni mata', iaitu benda-benda molek-molek, tapi ghurur, lebong. Nampak? Banyak lebong. Dia lebong siapa? Lebongmu kan? Faham? Kita semua kena lebong. Dah cari dari pagi sampai ke petang, pagi sampai ke petang, pagi sampai ke petang. Tak boleh bawa sikit dalam kubur. Tak boleh bawa. Kena lebong kan? Daripada muda kerja ni sampai ke pecing. Pas pecing pula sambung sikit lagi, kerja lagi. Nak boleh ke siap rumah. Allah. 64 tahun. 4 tahun dah pecing, baru siap rumah. 2 tekad. Nak baru siap rumah, dapat satu dunia. Lama mana kerja? 38 tahun buat kerja. Siap satu rumah, 2 tekad. Nak panggil orang naik rumah minggu depan hari Jumaat. Nak Tok Imam ada belakang mai ajak, JKK pun ada. Dah boleh orang naik atas rumah, tuan rumah orang buat turun. Mampu keras. Faham? Tu lah. Dah kalau mu cari 35 tahun, kurang-kurang mu duduk 35 tahun baru seri boleh tahan kira. Nak? Dah. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Nak? Hanya saja kehidupan dunia itu pelabang semata-mata. Melainkan orang yang berhati-hati. Nombor 1 duduk tunggu kita ialah malakul maut. Dan dia mari, doktor pakar tak boleh buat benda-benda. Nak? Dia cerita semua dah, ada saing seorang. Dua orang ni dia kenal. Kita kenal belaka. Sekapung. Seorang tu orang tua dah, umur dia 90. Dia duduk atas kubur, dia ngaji kubur je lah. Orang zaman dulu. Tak? Duduk atas kubur ngaji. Pas kubur tu orang minta tolong ngaji. Kita tak mau cerita hal khilafiyah tu, nak cerita dia punya pekerjaan. Nak? Kain serbang buat tapal dia baru. Tokak se. Tinggal tak mau kadang tokak tinggal situ, cari dak jumpa tu 90 oh. Pergi cari dinu. Cari dinu jumpa tokak serbang pula tinggal dinu. Duk main gitu. Tapi rokok kuat. Bukan nak cerita suruh hisap rokok tau. Nak khabar rokok kuat. Kita tanya bila hisap rokok, dia kata tahun belum Jepun mari. Tahun 20-an. Hisap rokok. Sambung puting. Ketok gitu, nak boleh kenyala gitu, nak boleh kenyala. Nak lamanya ni hisap ke rokok. Dah 90 dak mati-mati lagi. Dah. Kawan seorang lagi kontraktor. Umur dia baru 30-an, 33 tahun. Nak baru nak naik kontraktor muda. Dia ni orang yang jenis jaga kesihatan. Nak kalau makan, tak makan macam kita, dia ada piramid pemakanan. Ada poster besar rumah dia. Atas sayur, daging, buah hulu, kayu kamat, nekbar, protein, zat besi, zat alloy, pulut panggang. Kita ikut nak letak pagi petang lah, lambat nitah puak. Dia tak jaga obat-obat penuh dalam peti. Kalau ada orang isap okok, asap lalu kat dia gini. 33 mati. Paru-paru berair, KO terus. Siapa mari nak Haji jadi. Dah mati. Faham tak kita nak cerita benda ni? Walaupun makna mu dah uzur dah ni, dah hambung putih dah, tapi dak datang lagi malakul maut. Duduk situ. Padahal lu cari tokak lagi tinggal. Waktu mudanya, bini comelnya dengan jaga pemakanan apa semua, nak mati. Tu cerita dia. Sebab tu tak usah takut sebut mati. Jangan takut sebut mati. Uzkurul maut, sebut mati. Ulama besar.
Dulu keluar dalam Sak Rabah, dia kata jangan banyak sangat cerita hal kematian kepada kanak-kanak, budak-budak sekolah, kerana boleh membantukan ekonomi. Hodoh. Orang gila kita cakap jadi gitu lah. Tak, orang gila patut kurung, nyegi cakap. Nah, jadi gitu lah. Ini dunia gila. Nah, ulama dah boleh tubik dalam TV. Orang gila boleh cakap. Dia kata tak boleh membantukan ekonomi. Memang dah, pasal dia nak bahang dunia. Habis-habis teh. Nah, habis-habis teh nak bahang ke dunia. Nah, ni kematian. Sebut mati. Kita sebut mati 70,000 kali sehari. Tidak akan mati jika tidak datang ajal. Kerana ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata bila datang tempoh kematian, barulah tidak boleh undur sesaat atau kita cepatkan sesaat sedikit pun. Jadi sebut mati 70,000 kali sehari, tidak akan mati. Kerana mati bukan dengan sebab sebut, mati dengan sebab datang kematian. Nampak? Tak sebut mati, tak ingat-ingat kemati, padahal cari harta benda pagi petang, sampai masa mati juga. Nah, nombor 1, malakul maut duk tunggu kita. Nah, nombor 2 benda. Nombor 2, iaitulah tukang mandi nak mari rumah. Untuk guru ajar kita baca. Faham? Tukang mandi nak mari rumah. Nak, batu tukang mandi dak sunat ziarah orang sakit. Cik buka kita ikon. Bukan kita kata ngayah dak. Iaitu tiada afdal orang yang menguruskan kematian ziarah orang yang sakit, melainkan sakit yang sedikit. Sebab apa? Kerana memendekkan umur orang. Nampak? Kan sunat ziarah orang sakit. Nah, orang sakit tak ada, kalau kita mari Assalamualaikum salam segar sikit. Nah, dalam kawan-kawan mari orang sakit dah. Tapi kalau tukang mandi orang mati mari nawak, boleh kamu. Dia ni tukang mandi orang mati, orang kenal sangat ni Pak Leh ni. Orang panggil Pak Leh mayat. Nampak tak? Jadi kawan tu tengah sakit berat, Pak Leh mari Assalamualaikum. Faham tak? Dia pun tengok muka Pak Leh, takut tang tu. Orang molek mati tengah hari, mati selalu gitu. Faham tak? Jadi ulama kata tak sunat. Pasal dia duk ingat nak mari mandi dia tu. Kena molek jadi fitnah. Dia marah ke anak cucu dia, natang budak mati pergi panggil tu. Bukan kita ngaya. Sebut dalam kitab-kitab ulama. Jangan buat main-main kerja orang mati. Kalau orang sakit tenak, jangan kita tengok. Pendek umur dia. Jadi yang kedua, golongan mana? Orang yang menguruskan mayat. Nampak? Mereka sedang menunggu-nunggu panggilan telefon untuk datang ke rumah kita. Betul tak? Tak apa. Halo lah, halo, Waalaikumsalam. Pak Leh, Pak Leh. Pak Leh mana? Mari rumah saya masuk Mati ni ayah tak dah, ayah. Ayah tak dah. Mati bila? Mati semalam pas tengok Gusti malam. Bila boleh mandi? Pukul 8 Pak Leh mari. Nak ada apa-apa? Sebab tu kalau orang tanya orang yang paling gagah sekali, nampak? Di dalam dunia ini jawabnya tukang mandi mayat. Dia agak kan. Taekwondo tak lawan dia. Taekwondo, judo, aikido, karate, silat gayung, silat benda lagi, cetong. Boxing siang, boxing malam. Nampak? Dia mari tak lawan mereka. Tok guru silat 15 ada pasal gayung. Kalau dia lalu orang tengah main berti, tengah main hi. Boleh. Hormat. Nampak? Pasal backhand. Boleh tubik kau celah atas, niti kau atas daun pisang. Oh hebat. Sini ada. Aku kelih jauh. Nampak? Hebat gayung. Boleh kau atas daun, boleh belanah. Tuh. Kita ingat ke cerita Cina wak lolok? Tak ada sungguh orang Melayu gitu. Hebat. Nampak? Biasa. Kubah je pegang tekuk buat itu kubah. Kubah. Nampak tekuk ke lagi. Tapi arwah dah. Bala mati dak awang lah. Tukang mandi mayat mari tengok, dak awang tunggu gayung. Tunggu gayung.
Dah gitu belaka. Nah, dak lawang. Ketua Polis Negara. Dak lawang belaka. Betul tak? Tu jawapan orang yang paling gagah, tukang mandi mayat. Dia waktu BA tali pinggang hitam. Nah, black bag waktu BA silat ngayung, silat licah. Nah, waktu BA ni orang mari nak lawang dak kata apa, korek hidung senyap. Korek hidung. Mandi mayat. Korek dubur pula. Tak kata apa. Dah mu gagah kan. Letak tu bahan orang ni. Nah, tu cerita dia. Ambil pengajaran. Wa kafa bil mauti wa izab. Bermadalah dengan kematian itu sebagai pengajaran. Tu kata. Habis gagah, dak rok cetong tu. Nah, dak kata apa. Tukang mandi ambil cetong buat tak lari pun dak kata apa. Nah, tak kata nak kaliak kupas, lalak seka atas hidung dak dia nak kuis dah. Tu tukang mandi nak mari rumah. Bukan lambat pun uru. Mandi dengan kapal dia sejam setengah. Mayang 10 minit tak ada rokok, tak ada sejuk. Nah, pikul lagi setengah jam. Gali baca lebih kurang kamu berubah habis. Nah, 3 jam 4 jam KO senyap duduk dalam lubang dah. Nah, bukan kata taruh lama tahu mau. Taruh boleh setahun setengah boleh tahan kira. Dan pergi tengok jenguk Myvi. Ada kereta aku. Nah, 3 jam 4 jam duduk tahu mau, orang kamu dalam lubang selalu. Kita kayak dia. Kain kapang kita tu, ingat kalau kita mati baru orang nak buat kilang, tanam kapang, baru nak ambil orang kerja, tenung kain, baru nak bawa lari ke Kelantan, baru nak jual, baru nak beli. Dah, siap dah. Ada dah kedai, mu nak operator. Kata pepatah Arab, kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nusijat akfanuhu wa huwa lam yajri. Betapa ramai orang-orang muda pagi petang duduk dalam keadaan lara, padahal kain kapang mereka telah siap ditenung, mereka tidak sedar pun. Matikah bawa mari nak berapa gulung. Nah, yang ketiga, golongan mana duk tunggu kita? Iaitulah ulat nak kekoh kita, nak gigit